Ya duduk di manhaj juga. Nak kualiti tak kualiti ni, ya duduk di manhaj. Kalau tak manhaj, tak kualiti, tak usah duk buat kualiti, tak jadi kualiti. Misal, kita pergi, kita nak jaga jalan ni tok nenek. Tok nenek bawa mai gapo, kena belaka. Kalau ngaji habis doktor, adakah kualiti? Tak. Tok nenek bawa mari dalam kitab hadis pelesu, pendapat yang jadi khurafat dan sebagainya. Maka kita nak bertahan. Walaupun anta jadi habis doktor sekali pun tak ada pedah ke apa. Nampak tu tak? Tak ada pedah ke apa. Nak bagi kita apa? Supaya kata ayat bak tok titi. Itu karamat ke khurafat? Soal antum. Karamat ke khurafat? Khurafat. Kita di sini tak boleh beza lagi mana karamat, mana khurafat. Sebab tu pakai lagi puja Tok Sami belaka tu. Lah ni Tok Sami tafsir Qul huwallah hak number 1 sekali. Kama dia ambil ilmu daripada syaitan. Syaitan hak puja syaitan. Ni syaitan kecil. Nampak tu tak? Hak puja syaitan. Syaitan besar. Ambil ilmu agama daripada syaitan. Kenal tak syaitan? Kenal tak syaitan? Syaitan manusia kenal tak? Kenal siapa? Boleh nak ke apa boleh ni. Hari ni hari Selasa, tak ada kena puasa. Marah ya puasa, tak ke? Tapi kalau kena bagus. Ambil agama pada syaitan. Subhanallah. Gagah tak agak Bimakna infarada fasyas. Ni nak murih ni kalau kita kecek atas khabaran hak ayat tok tite tadi itu khurafah, mushkaramah. Murih. Khurafah sungguh. Karamah ni orang istiqamah, bukan orang yang mukhalafahnya pada syariat. Ngaku kata kita ni mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata mana? La tusaddiqu man yamshi 'ala al-ma' wa yatir 'ala al-hawa hatta tu'rad ataupun yu'rad 'ala al-kitab was sunnah. Hatta yu'rad aqwalahu wa af'alahu 'ala al-kitab was sunnah. Yang dia percaya terhadap orang jalan atas air, tubai atas udara, Imam Syafi'i kata. Sehingga kita tengok perbuatan dia, ukur tengok dengan Quran hadis lah mana. Ni tak semaya jemaat karamah. Boleh? Itu khurafah. Subhanallah. Bahawa apa boleh nak sangat tu? Kerana kita tadi itu nak bertahan jalan ni orang tua. Orang nak bertahan jalan ni orang tua ni, kamu nak kata sepatah kata. Orang tua dulu kita tak pakai selipar. Kita pun tak usah pakai lah. Orang tua dulu kita tak pakai baju. Kita pun tak usah pakai lah. Gitu kan nak. Itu kan nak. Nampak nak mulia. Nampak tu tak? Kita jaga orang tua, benda hak kena dengan syarak. Hak tak kena, kita buat. Kita buat. Antar beranak mari tu boleh tengok orang perempuan pakainya hijab. Dulu, tak. Dulu kain lepas hinu. Walaupun bini tok guru. Rambut duduk luar ni. Duduk sini. Halus ya kain dia. Nampak tu tak? Tu. Baru ya. Demo ni tak boleh tengok dah hak lah tu. Sebab apa? Dakwatus sunniyah. Masuk mari. Dulu mengemar. Mengemar biasa. Faham mengemar tak? Tak faham mengemar. Mengemar tu. Hak tu. Hak tu menyanggu. Faham mengemar tak? Pakai kain sekarang ni tu panggil mengemar. Tubik luar rumah pergi cari kayu api, cari rebung kok buluh mana-mana. Carinya pucuk tu, pucuk ni nak menyaya, mengemar ya dulu. Sini. Mari dakwah sunnah Wahabi ni baru tutup orang. Tu nak ayat wipah. Kita ada nak bertahap tu. Kacau ada nak bertahap hak tu. Nampak tu tak? Tak nah kita bukan lagi. Hak orang tua kita sanjung selama mana tak salah dengan syarak. Apabila salah kita baiki lah.
Ni tak boleh kebudayaan Malaya. Kalaulah kebudayaan Malaya sekalipun, kalau mukhalafah dengan syarak, kita nak pakai hak mana? Pakai syarak, bukannya pakai kebudayaan. Itu tak? Ni manhaj kita, manhaj hak orang lain. Sebab tu, hak nak ngaji dengan sunnah, ngaji dengan sunnah. Tak boleh ngaji tak dengan mula. Tak ada siapa dia upah wi munduk dengar. Orang nak dengar hak sunnah, orang nak faham sunnah. Tu gitu keadaan. Hak bid'ah pun ada mengajar. Kita dengar hak bid'ah. Tak boleh dengar akidah salah. Kita dengar akidah Yunan. Dia ada masing-masing. Nampak tu tak? Ada masing-masing.